Manalah cute. Ajak lepak ke air pun aku pun tak tahu dia kat mana. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi dengan Nona manis like Nona. Mana mal ni? Aku rasa mal dah sampai lah ni. Mana cute ni? Tadi kata kat air pancut. Ni aku kat air pancut tak ada pun dia. Cute. Ajak lepak kayu air. Ada orang call, Akmal. Mal, kau kat mana? Hello cute, aku dah kat air pancut ni. Kau kat mana? Aku kat air terjun atas ni. Air pancut atas? Aduh, asal aku tak bagi tahu awal kat air pancut atas? Alright, jaga aku sampai. Okay. Mana cute? Ni kata dia kat air terjun tau. Cute. Kita macam ni lah, jangan lepak kan. Mana? Tu pun dia. Apa lepak seorang-seorang ni? Cute. Yup. Lepak seorang-seorang. Seorang-seorang. Lawa ke tempat lepak air terjun dia? Bila air terjun dia keluar? Biasanya petang-petang. Aku pergi selalu petang-petang. Dia keluar air pancut-pancut ni. Oh, yelah. Mal, sekarang ni aku nak beritahu kau ni Mal. Aku serabut ni. Aku ada seorang perempuan ni. Dia baru kenal dengan aku. Lepas tu dia game aku. Perempuan yang mana lah? Alah, ada yang perempuan itu hari aku cakap dengan kau tu. Oh, perempuan tu. Oh. Masalahnya sekarang ni aku tak boleh lupakan dia. Sebab aku dah bagi dia macam-macam. Sebab aku pun kalau dah sayang orang, aku sayang betul. Move on lah cute. Escort tu hanya cerita pasal novel je. Orang banyak baca novel akan tamat juga episode dia. Dah lah cute, sekarang ni aku kat sini bukan nak dengar masalah kau. Aku datang sini nak enjoy, nak pergi tengok wayang, pergi karaoke. Dah jom lah cute. Gerak. Dah jom. Stay